Walaupun Islamic Intermittent Fasting atau IIF adalah amalan agama untuk umat Islam, tapi sebenarnya IIF ni juga adalah untuk semua orang, tak kiralah apa pun background anda. Sebab ada terlalu banyak kelebihan IIF ni. Kalau kita buat IF, kita telah meletakkan badan kita dalam keadaan yang stres. Kalau kita buat IIF, stres tu lagi bertambah sebab kita tak makan dan minum langsung selama lebih kurang dalam 13 jam sehari. Keadaan stres ni adalah sangat baik untuk badan kita sebab badan akan buat self-regulation untuk meningkatkan dia punya ketahanan diri tanpa bantuan daripada makanan luar ataupun minuman daripada luar. Dan keadaan ni menyebabkan lemak dalam badan kita dibakar dengan lebih cepat sebab nakkan sumber tenaga, growth hormon meningkat dengan berkali ganda, sel yang rosak dalam badan kita digantikan dengan sel yang baru dan macam-macam lagi manfaat kesihatan yang lain. Jadi kalau anda nak sihat walaupun dah dapat berat badan ideal, ambillah peluang untuk buat IIF. Tak ekstrim pun, jangan risau. Kita dah amalkan IIF selama bertahun-tahun daripada kecil tu. Setiap tahun kita buat sebulan straight, tak pernah ada masalah pun. Dan ada juga doktor yang bagi tahu semasa bulan puasa ni paling kurang orang datang ke klinik. So apa pendapat anda tentang IIF ni? Cuba komen kat bawah.